Kalau dulu kita diajar kira tambah tolak dalam buku, tapi sayangnya tak ramai yang diajar cara urus duit sebenar. Sebab tu ramai dah kerja bertahun-tahun tapi masih rasa duit tak cukup setiap bulan. Masalahnya bukan sebab gaji kecil, tapi sebab tak ada ilmu kewangan. Ilmu kewangan ni penting macam belajar pandu kereta. Kalau tak belajar betul-betul, senang terbabas bila ada masalah kewangan. Bila kita faham benda asas macam beza keperluan dan kehendak, pentingnya simpan 10% dari gaji, beza emergency fund dan sinking fund dan lain-lain, baru kita boleh rasa tenang walau ekonomi tak menentu. Jadi, belajar urus duit bukan pilihan tapi kewajipan. Sebab bila kita pandai urus duit, duit pun akan hormat kita balik. Semoga bermanfaat. Bagi yang berminat nak buat simpanan dalam bentuk emas, boleh klik link di bio atau boleh refer pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas, boleh terus follow saya.